Selamat petang. Albert T sekarang ditahan di MACC, di pejabat MACC. Itu saya difahamkan. Pagi tadi satu kumpulan MACC dan polis lah, dengan pistolnya, dengan pelurunya, dengan balaklavanya, serang rumah dia, garing dia, tangkap dia, ambil telefon, ambil semua barang-barang. Saya pun terkejut lah, macam mana ni? Saya difahamkan hari Isnin ni patutnya dia di soal siasat. Apa salah tak tunggu hari Isnin? Mungkin Madani rasa tertekan kot, pilihan raya ni. Cuma saya nak nasihatkan kepada kerajaan lah, kita ni kerajaan Madani, kerajaan Islam. Madani tu ada kaitan dengan Islam. Kita tidak boleh jadi rakus. Kita tidak boleh gopoh. Penguat kuasa kita tak bolehlah menggunakan pistol. Katanya diacu kepada kepala Albert T pagi tadi. Itu isteri dia katalah. Walaupun Azam kata tidak. Tapi itulah yang kita tahu. Jadi kerajaan Madani, kerajaan Islam tak bolehlah bertindak macam ni. Ini rakus, ini macam Yahudi, ini macam Netanyahu. Inilah yang berlaku di Gaza. Kita ada undang-undang, kita ada peraturan. Ikut proses lah. Ya. Saya juga nak ingatkan kepada pegawai-pegawai MACC, kamu semua ni pegawai kerajaan. Janganlah bersungguh-sungguh sangat. Ikut peraturan lah, proses. Kerajaan bertukar. Ingat tu. Ingat. Jadi kita tak naklah perkara-perkara yang tak disenangi berlaku. Kita tak naklah apa yang berlaku pada Teo Beng Hawk berulang kali. MACC bukan ada rekod baik pun. Kena jagalah nama MACC. Kita buat MACC ni untuk mengawal rasuah. Dan pada pandangan ramai, Albert nak tolong mencegah rasuah lah. Sebab dia kata ahli-ahli politik minta duit dengan dia. Jadi dia buat laporan. Dia ni macam whistleblower. Apa yang kita bertindak seolah dia ni teroris. Itulah, jadi saya harap tak ada apa-apa akan berlaku terhadap Albert. Siasatlah. Kamu nak siasat, tanyalah. Tanya macam-macam soalan. Tanya, minta bukti. Tapi janganlah menganiaya dia. Janganlah memberi kecelakaan kepada dia dan keluarga dia. Terima kasih.